Tengah-tengah antara sempadan Baling Kedah dan Betong Thailand. Pengkalan hulu antara pekan kecil yang kaya dan terkenal dengan hasil buluh. Majoriti sumber ekonomi penduduk kampung ini berasaskan hasil hutan. Pagi ini, rutin Abdullah Jalil Harau bersama anak buahnya untuk mengambil buluh yang digunakan dalam penyediaan nasi buluh daun kalatia. Walaupun perlu meredah hutan, Bukit Buluh lokasi pilihannya. Ia bagi mendapatkan buluh yang sesuai iaitu buluh pau atau sempilian. Pemilihan buluh penting dalam penyediaan makanan tradisi ini. Hutan tebal seringkali dikuatiri kehadiran sang berbisa. Justru, faktor keselamatan diutamakan agar tidak berlaku kecederaan. Kalau saya tebang buluh, ular aja tu saya pokok buluh. Bisa kan? Ya, Ramadan doa kita balik. Bagaimanapun, hari ini dia perlu membawa balik 8 batang buluh. Pakai untuk buluh aja ni nampak rumah. Buluh nasihat, memang nasihat. Buluh boleh buat, tapi dia kecil-kecil lah, tak ada besar. Besarnya berapa kilo lah, betul tak? Kalau lemban nasi Jawi ni, saya boleh ukur lah. 3 ukur tak lah. Setelah setengah jam, misi seterusnya, dia perlu mencari daun kalatia atau dikenali sebagai daun lirik. Kami difahamkan pemilihan daun kalatia haruslah bersaiz lebar supaya mudah dilipat. Dia mudah, dia lembut. Macam daun pisang kita bukuh dia rapuh dia pecah. Tengok tadi kita buat ni. Dia pecah. Dia daun pisang kena layu dulu, layu api dulu. Kita boleh buat, boleh bungkus. Kalau kita buat lemang puluh ni, apa? Proses membalut beras dengan menggunakan daun kalatia, 6 bungkus dimasukkan ke dalam buluh. Kami dimaklumkan nasi buluh daun kalatia ini asalnya makanan petani, sekiranya bermalam di dalam hutan. Sebelum dibakar, air dimasukkan ke dalam buluh untuk proses menanak nasi. Melalui pemerhatian kami, proses pembakarannya 4 petang. Seharian meredah hutan untuk mencari buluh, daun kalatia dan menunggu selama 3 jam, nyata penantiannya berhasil. Aroma daun kalatia menusuk hidung tak kala Jalil membelah buluh ini. Di sebalik penyediaan masakan tradisi ini, ia turut mengajar kami erti kesabaran. Kami turut diberi peluang untuk mencuba keenakan nasi buluh daun kalatia ini. Rasanya seperti nasi biasa, tapi apa yang membedakan nasi buluh daun kalatia ni dengan nasi yang biasa ialah aroma daun kalatia ni. Sebab nasi ni wangi lah,
dan dia membangkitkan lagi rasa selera untuk kita makan. Ditambahkan dengan nasi ni dimakan dengan kerabu sardin. Selalunya kerabu daging, yang ni kerabu sardin. Lepas tu makan pula dengan apa tadi macam? Ikan budu lah. Dia pernah tunggu nasi masak dah 3 jam. Bulo ni dengan lauk-lauk kampung ni memang sesuai lah. Dan lain nak tambah lagi selepas ni. Jadi, saya buat Hulu yang berlangsung baru-baru ini di samping bertujuan membuka peluang kepada penduduk kampung berniaga dan berhibur, ia juga mengetengahkan masakan tradisional agar dikenali oleh generasi baharu. Sebanyak 50 bungkus nasi buluh daun kalatia disumbangkan ke gerai demonstrasi masakan tradisional ini. Tak tahu 50 kata tahu. Kalau tu nak ambil buluh pun tak tahu. Kalau tu ambil buluh buah kecil-kecil pendek-pendek pun dah. Nak buah panjang-panjang macam ni. Bagi Datuk Hasbullah Omar, hidangan tradisi ini menjadi kegemarannya setiap kali karnival yang dijalankan di Pengkalan Hulu, Perak. Tradisi daripada dulu. Nasi buluh ni kita tengok ni dah tinggal keluarkan daripada mulut. Kita buat keras ni masuk dalam mulut. Dan cuma yang paling special kita bagi gabungan